Nasi bungkus 2, kuah campur banjir pedas, kurang manis. Nasi sur. Ramai orang ambil ayam bawang. Apa ayam apa? Ayam bawang, ayam pedas. Ayam bawang ni ayam bawang Bawang, ni bawang. Ayam pedas. Nak ayam goreng lah. Nak dada. Kobis tak ada? Kita campur toge. Okey. Hey guys, Assalamualaikum. Cina di sini. Kasih terima satu lagi Cina. Sorry kita suara serak basah sikit. Hari ini merupakan episod apa? Episod yang ke-25. Kita terjar nasi kandang mana yang sedap sekitar Lembah Kelang. Ada orang komen kata, Dot, cuba nasi kandang utara di Subang. Di Subang apa nama kau? Aku budak-budak Subang Jaya. Macam biasalah kita ambil lauk biasa je, basic. Nasi campur kuah banjir pedas kurang manis, ayam goreng dan juga kobis bendir. Tapi dia tak ada kobis, dia tukar pada bendir. Hujan ni. Bismillahirrahmanirrahim. Bau dia ni kuat bau kuah kari kepala ikan yang version masin. Sedapnya baunya. Selalunya kalau tak ada kobis, yang orang pakai toge ni geng-geng Indian punya style tau. Yang Indian yang jenis kuah jenis masin tu, bukannya kuah kari berlemak. Macam biasa kita ambil bendir, tauge, ayam dia sumpah besar Bismillahirrahmanirrahim. Dia punya kuah banjir tu sur. Kita rasa kuah dulu, okey. Bismillah. Alai. Nasi kandang ni kan, kalau kau minta kuah campur banjir pedas kurang manis ataupun tak nak manis, kalau kau makan nasi saja dah sedap ibarat macam kau makan nasi goreng, itu tanda sur bagi aku. Ni just nice. Dia punya rasa pedas tu pun macam bucu-bucu je. Rasa ayam dia. Macam rasa rempah tu. Ni kalau ada pedas sikit je. Dia bila kau first bite, kau akan terasa kuah kari kepala ikan yang version masin tu. Lepas tu baru bercampur dengan kuah-kuah lain, jadi sebati. Tapi bila kau dah keep makan, selap dia masin. Masin ni soalnya ni Pak Haji ni. Masa ni nak main kat kerak tu 7/10. Lihat. Dia mengingatkan aku dekat kedai nasi yang murah. Memang dulu ayah aku suruh beli dekat bangsa belakang. Dulu RM3.50 lauk macam ni lah. Kuah campur banjir, ayam seketul, bendir. Bukan bendir. Apa nama kau? Toge. Ni dia punya ni Indian style, bukan mamak. Mamak dia lebih kepada berlemak tau. Kalau India punya memang kuat sikit rasa masin. Habis sudah. Alhamdulillah. Terima kasih kerana beri rezeki kepada aku, ya Allah. Dan ya guys, video sampai sini saja. Aku harap korang enjoy aku makan nasi kandang utara di Subang Jaya. Kalau korang ada idea nasi kandang mana yang sedap lagi, drop komen kat bawah, okay? Bye, tata tu menanya aku. 7/10 boleh lah, 7/10.